Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid semua, marilah kita sama-sama belajar tajwid untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Hukum mad asli. Huruf mad asli terdapat 3 huruf, iaitu alif, waw dan juga ya. Mad asli terjadi apabila huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad dan huruf-huruf hijaiyah yang diberikan tanda mad. Hukum bacaan adalah 2 harakat. Baik, kita lihat pula cara bacaan. Cara bacaan dipanjangkan, iaitu 2 harakat. Bermaksud, pemanjangan yang dimaksudkan di sini ialah pemanjangan pada huruf alif apabila ia didahului oleh baris fathah, iaitu baris atas. Huruf waw apabila ia didahului dengan baris dhammah, iaitu baris hadapan. Dan huruf ya apabila ia didahului oleh baris kasrah, iaitu baris bawah. Baik murid-murid, mari sama-sama kita lihat pada paparan yang disediakan, iaitu kenali mad asli. Perhati dan baca ikut cikgu ya. Baik, di sini terdapat 3 petak, iaitu semuanya adalah mad asli huruf alif. Petak yang pertama alif, dan contoh bacaannya lihat di petak sebelah yang bermula dengan bacaan la, ma, idza, bima, ghasiqin, azabun. Sekarang murid-murid, lihat pula pada petak yang kedua, iaitu mempunyai mad asli alif kecil. Bacaannya tetap sama. Contohnya ialah, lihat di petak sebelah, zalika, walakin, zulumatin, tughyanihim. Dan lihat pula petak yang ketiga, iaitu kelihatan alif kecil berada di dalam rumah ya. Cara bacaannya adalah seperti berikut. Ala, hatta, wassalwa, bilhuda. Sekali lagi, cikgu nak tekankan di sini, mad asli juga dikenali sebagai mad tabi'i, dibaca dengan kadar 2 harakat. Sekarang, perhatikan huruf mad seterusnya yang berada di kotak berwarna hijau. Huruf mad waw. Contoh bacaan seperti di dalam petak yang berada di sebelahnya. Lihat baris kotak yang pertama. Duni, ufi, akuna, yaqulu, yakfuruna, yakhda'una, laqu,
خذوا ظلموا تجعلوا. Baiklah, perhatikan pula huruf mad berikutnya yang berada di dalam kotak berwarna hijau, iaitu huruf mad waw yang di hadapannya terdapat huruf mad waw kecil. Contoh bacaan seperti di dalam petak yang berada di sebelahnya. Lihat baris kotak yang pertama. Yalwuna, talwuna, Dawudu, Mawuriya. Baiklah, perhatikan pula huruf mad berikutnya yang berada di dalam kotak berwarna hijau. Huruf mad tersebut ialah huruf mad ya yang sebelumnya berbaris di bawah dan juga ya juga tetapi tiada titik. Perhatikan contoh kalimah yang berada di dalam petak sebelah kiri. Baris yang pertama, fihi sabilun syadidu yuhyikum lilladzina wa munzirina minni yusalli biayati sadri. Perhatikan lagi huruf mad seterusnya yang berada di dalam kotak berwarna hijau. Lihat huruf kalimah tersebut ialah huruf ya yang tiada titik dan selepasnya terdapat berbentuk kepala ya. Contoh bacaan di petak sebelah kiri. Baris yang pertama. Yuhyi, uhyi. Baik murid-murid, cara bacaan adalah sebanyak 2 harakat. Sekarang, perhatikan cara bacaan campuran huruf mad. Perhatikan di baris. Sekarang perhatikan cara bacaan campuran huruf mad. Perhatikan di baris petak pertama. Huruf mad alif yang mempunyai baris fathah dan waw sebelumnya berbaris dhammah. Cara bacaannya kanu, qamu, qalu. Baris yang kedua mempunyai 2 huruf mad, iaitu waw sebelumnya berbaris di hadapan dan juga alif sebelumnya berbaris fathah iaitu atas. Contoh bacaan tukhfuha wa fumiha zalamuna. Kita lihat pula pada baris yang ketiga yang mempunyai mad asli ya yang sebelumnya berbaris kasrah iaitu baris bawah dan juga huruf waw yang sebelumnya berbaris dhammah iaitu baris hadapan.
Contoh bacaan. وَيُقِيمُونَ تُطِيعُوا فَسِيرُوا. Kita lihat pula baris yang keempat yang mempunyai huruf mad alif kecil yang sebelumnya berbaris fathah iaitu baris atas dan juga huruf mad ya yang sebelumnya berbaris kasrah iaitu baris bawah. Contoh bacaan adalah seperti di dalam kotak tersebut. Syayatinihim Sadiqina Al-alamina. Lihat pula pada baris yang kelima, iaitu huruf mad ya yang sebelumnya berbaris kasrah dan juga huruf alif sebelumnya berbaris fathah. Contoh bacaannya. Fiha, Fima, Laqina. Dan kita lihat baris yang paling bawah. Dan yang pertama mempunyai 3 mad asli, iaitu alif sebelumnya berbaris fathah, iaitu baris atas. Alif kecil sebelumnya berbaris fathah dan alif sekali lagi yang sebelumnya berbaris fathah. Contoh kalimah tersebut ialah ayatina. Dan yang terakhir iaitu mempunyai huruf mad ya yang tiada titik sebelumnya berbaris kasrah dan huruf mad waw sebelumnya berbaris dhammah dan alif sebelumnya berbaris fathah. Contoh bacaan iaitu tudirunaha. Baiklah, sekian saja dari cikgu. Semoga video ini bermanfaat dunia serta akhirat.